Bila nak akhir ni, lapar perut lah. Dah. Benda ni, dia pakai tepek gini. Dia kata, saya orang mengabang telung, nak jelas dengan sejelas-jelas, supaya saya dan ahli jemaah, masyarakat tahu maksud ayat Quran. Mana ayat Quran ni? Surah Al-Fatah ayat 29. Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ruhama bainahum. Iaitu dan orang-orang yang serta Nabi, mereka ini tegas atas orang kafir dan sangat lembut dengan orang-orang yang beriman sesama mereka. Kemudian pula daripada Muawiyah, dia kata, innaka ini taba'ta auratin nasi afsadtahum au kita antufsidahum. Sekiranya kamu mencari keburukan orang lain, maka kamu akan merosokkan mereka. Hak mana dia nak ni? La tu'zul muslimin wala tu'ayyiruhum wala tatlubu asaratihim. Jangan sakiti orang Islam, jangan aibkan mereka. Dah benda soalan ni. Ayat ni je rasanya dia minta. Apa maksud Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama Nabi ini asyidda'u 'alal kufar? Maksudnya tegas. Apa maksud tegas dengan orang kafir? Tidak boleh kita memberi ruang orang kafir untuk merendah-rendahkan agama Islam. Sekarang kita sudah ruhama ubainal kufar. Terlalu lembut dengan orang kafir, dan orang kafir sekarang sedang memijak kepala kita. Betul tak? Ini haram. Kerana Quran kata kalau kafir bukan suruh bunuh orang kafir, tapi asyidda'u 'alal kufar, masuk tegah, bersangatan atau keras, ataupun tidak boleh kita beri kepada perkara-perkara yang ada ruang menyebabkan agama kita tertindas kepada orang kafir. Nampak? Sebab tu tak boleh beri satu jawatan peguam negara dan sebagainya yang mereka nanti orang kafir boleh membatalkan hukum mahkamah Islam. Hukumnya haram. Kerana kita beri dia kuasa yang dia boleh batalkan agama Islam kita nanti. Betul tak? Ini masalah. Dia boleh beri tugas sebagai menteri dan sebagainya, tapi tidak boleh yang ada kuasa nak batalkan hukum Islam. Ini sudah beri ke orang kafir yang boleh batalkan hukum Islam. Faham tak? Itu haram, dosa besar, kena laknat habis semua sekali. Jadi balik kepada pangkal, taubat kepada Allah, teruskan perjuangan. Faham lagi? Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Bukan suruh bunuh orang kafir, itu tidak. Tapi Allah jadikan mula-mula turun Nabi Adam, Nabi ni Islam sampai ke akhir zaman Islam. Bermula yang jadi kafirnya ialah zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dan Allah tak reda pun walau orang kafir minum setitik air di muka bumi. Nah, itu. Kita tak. Kita mana? Nak mencari, nak pangkat dan sebagainya. Nak kita canggah habis ayat Quran. Nah, ayat perjuangan tinggal, ayat waqatiluhum kita tinggal. Tak, ayat hendaklah kita jadikan Islam itu yang tinggi sebagai jihad yang wajib. Kita tinggal. Nak, jangan ra'i benda-benda yang haram, kita pergi buat ra'i. Nak, dulu kalau dapat, maknanya kita dapat kuasa, kita akan tegakkan Islam. Bila dah berkuasa, Islam sudah dijatuhkan. Nak, dijalankan hukum takzir di Terengganu, habis menteri marah. Dan hukum takzir itu hukum Islam. Orang tak setuju dengan Islam, batal Islamnya. Tahu tak? Orang tak setuju dengan hukum Allah. Takzir ni bukan hukum mahkamah Terengganu. Faham? Hukum takzir ni hukum Islam. Hukum hudud, hukum takzir, hukum kisah. Tu Quran hadis. Apa makna hukum takzir? Al-uqubatu al-masyru'atu. Hukum-hukum yang dibangsakan kepada agama. Ala maksiatin au jinayatin. Atas sebab melakukan maksiat atau melakukan jinayah. Yang la hadda fiha, yang tidak sampai kepada hukum hudud di dalam kesnya. Tiba-tiba orang Islam marah ke hukum takzir, maka dia marah dengan hukum Quran.
Bila dia marah dengan hukum Quran, maka dia tidak beriman dengan Quran. Batu ulama sebut dalam kitab-kitab. Syarah Fiqhul Akbar. Syarah apa benda ni? Aqidatun Najim. Aqidatun Najim syarahnya ialah berkaitan dengan tauhid khalaq. Syarah Fiqhul Akbar tauhid asma' wa sifat. Kedua-dua syarah ni mengatakan orang yang tak bersetuju dengan satu hukum di dalam Quran, maka dia terkeluar daripada agama Islam. Dan lebih jelas lagi pula, pimpinan tertinggi berkata kita tak boleh pakai hadis Nabi. Betul tak? Keluar dalam televisyen, kita pakai Quran saja. Nampak? Pakai Quran saja. Bila pakai Quran saja, namanya golongan Quraniyun. Apa Quraniyun? Orang nak pakai Quran saja, tak mau pakai hadis. Bang, yang sebenarnya mereka menolak Quran itu sendiri. Kerana Quran kata, nampak? Apa benda ni? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu kasih agama Islam, kamu kena ikut Rasulullah. Faham lagi? Wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Hak Nabi mu kena terima. Wa ma nahakum anhu fantahu. Hak Nabi larang, mu kena tinggal. Hak Nabi ni hak hadis Nabi. Batu Nabi kata taraktu fikum amraini, aku tinggalmu dua benda. Tapi sekarang pimpinan-pimpinan yang kepala otaknya tidak ada agama dalam otak, yang sekular, yang liberal, yang pluralism, terang-terang dah nak menjahanamkan agama Islam. Betul tak? Apakah tindakan kita? Saya dah cara saya bagi yang kerja saya lah makan anak-anak. Masalah kita. Kalau mu tak berani pun nak bersuara, berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan agama Islam. Betul tak? Di bumi Malaysia ini. Kalau tidak di luar negara pun. Itu tugas kita. Ni tak kalau kita bersekongkol pula ni. Ni bukan kes politik, ni akidah. Kalau sudah pimpinan mengatakan hadis tak boleh pakai, dia sudah terkeluar dari agama Islam. Maka orang kita kalau reda dengan dia, apa ulama kata? Ar-reda bil kufri kufrun. Siapa reda dengan ucapan yang kufur, dia menjadi kafir. Oh, ustaz ni tak boleh kafir mengkafir. Kepala otak mu khabar fatwa. Faham lagi? Ini bukan kafir mengkafir. Fatwanya begitu. Jangan reda. Walaupun bapak kita, walaupun Perdana Menteri itu ayah kita, dah kalau salah, jangan masuklah ayah. Sebab Allah pesan dalam Quran, ramai orang kena anak beranak, dia buat senyap. Jadi turun ayat walau kanu aba'ahum au abna'ahum. Sekalipun yang salah itu pokmu, sekalipun yang salah itu anakmu, jangan masuklah dia. Quran kata. Betul tak? Itu baru orang panggil hidup Quran dan hadis di dalam diri. Mudah-mudahan kita tak dapat banyak, sedikit ilmu yang berguna pada